Tiara berkawan. Masuk. Ayah tak suka Tiara berkawan dengan mamak ni. Nak berkawan, carilah kawan yang setaraf dengan Tiara. Apa salahnya saya berkawan dengan dia, ayah? Dia manusia juga. Masuk kereta sekarang, ayah cakap. Budak, lepas ni kau jangan berkawan lagi dengan Tiara. Faham? Disebabkan Tiara berkawan dengan kau lah dia berani lawan cakap aku. Kalau aku nampak lagi kau rapat dengan Tiara, siap kau. Jika kau bertemu aku begini. Okey pak, siap pak. Berapa? RM10 saja pak. Terima kasih. Hati-hati di jalan pak. Maju. Ni mau cuci luar dalam apa luar saja pak? Luar je dah cukup. Dalam kereta aku bukan kotor pun. Kok ngamuk? Banyak tanya lah. Basuh je lah. Hai, aku tanya pun salah. Period ke apa jantan ni? Biar je lah Susanto. Kita kena jaga customer. Jaga-jaga juga man. Kalau kurang ajar sangat, mana boleh dibiar. Weh, kau nak borak ke nak basuh kereta? Basuhlah betul-betul. Kang calar kereta aku. Gaji kau kerja 5 bulan pun belum tentu boleh bayar. Sombong amat. Mentang-mentang naik Supra. Cis. Sudah-sudahlah tu Susanto. Kita basuh je lah. Okeylah. Beginilah nasib si penagih dada. Tersisi Bang, dan dah siap bang. Terima kasih bang. Datang lagi bang Orang kayak gitu nggak usah disuruh datang lagi. Biar dicuci tempat lain. Kau ni tak baik cakap macam tu tau. Kalau tak ada customer cuci kereta kat sini, macam mana bos nak bayar gaji kita? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Dah jom kita pergi solat. Dah masuk waktu dah ni. Pergilah dulu, aku nak siapkan kereta ni. Man, tiada yang lagi penting dari panggilan azan man. Ya, aku tahu. Tapi takkan nak tinggal kereta macam ni. Tak apa macam ni. Kita cuci sama-sama. Cepat sikit siap. Lepas siap kita pergi sama-sama pergi solat Kau pergi je lah. Nak paksa-paksa aku pula. Okeylah kalau kau tak nak. Sekurang-kurangnya aku dah ajar kau. Toh, aku nak pinjam phone kau kejap boleh tak? Kejap lagi aku nak try call Tiara lah. Boleh. Tapi top up ada sikit je tu. Jangan habiskan sebab aku nak call mak aku je lagi. Nah. Ya, kalau habis aku gantilah nanti. Nak ajak solat sama-sama pun susah. Okey bang, siap bang. Terima kasih bang. Baik. Dah 6 bulan aku tak dengar khabar pasal Tiara. Harap-haraplah dia sihat kat sana. Hello, Assalamualaikum. Ni Tiara ke? Tiara, ni bapak Tiara. Kau ni memang tak serik-serik kacau Tiara. Kau dengar sini. Kau nanti balik rumah cari cermin. Lepas tu kau cermin diri kau. Nanti baru kau sedar yang diri kau tu memang tak layak untuk Tiara. Faham? Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terpuruk terhukum hanya. Weh man, kamu lagi mikirin apa man? Tak ada apa. Kau janganlah bohong man. Kau ceritalah sama aku. Aku rindukan awet aku tu. Dah dekat setahun aku tak jumpa dia. Aku kerja cari duit ni sebab aku nak halalkan dia. Tapi sayang, ayah dia tak suka dengan aku tu. आ रहे ने दोनों हो जाओ घेरी पाइप तुसी दौड़ अपनी आ जाओ Dengan aku tu. Okey Man, Ya, saya. cikgu nak tanya. Apa cita-cita Man nanti kalau dah habis sekolah? Cita-cita saya ingin menjadi ayah kepada anak-anak Tiara nanti cikgu. Awak ni, saya malulah. Kamu jangan fikir sangat man. Sekarang ni kamu buktikan dekat ayah awet engkau tu yang kau boleh berjaya. Jom balik. Macam mana aku nak buktikan tu sedangkan aku kerja macam ni je? Kau ni belum apa-apa dah give up. Sekarang ni kau kena usaha, berdoa, tawakal. Kau kena meminta, kau kena solat 5 waktu. InsyaAllah kalau dia jodoh kau, dia takkan ke mana man. Aku tak tahulah Sol, kenapa tiba-tiba ayah aku nak jodohkan kita. Tak tahulah Tiara. Mungkin disebabkan ayah aku dengan ayah kau rapat kot. Sebab tu diorang nak jodohkan kita. Kita kena cari cara Sol. Aku dengan kau tak lebih dari sebatas kawan. Aku nak tunggu Man balik.
Walaupun dah lama dia tak ada khabar. Habis sekarang kau nak suruh aku buat apa? Kita kena cari cara supaya ayah kita berubah fikiran. Takkan aku nak menikah dengan kau sedangkan aku tak ada hati dengan kau. Tak apalah, nanti aku fikir. Kalau kau nak tahu Tiara, aku nak menikah dengan kau. Santo, kau siapkan kereta ni dulu. Aku nak pergi jumpa orang je kat depan tu. Aduh, kau ni kerja separuh-separuh. Siapkanlah dulu kereta ni. Alah, sikit je lagi tu. Malam ni nak kanjuk kat mana? Macam biasalah dataran KL. Tak habis-habis dataran. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bang, saya nak tanya sikit boleh bang? Tanya apa tu? Ada tak kawan-kawan abang nak jual Honda FD? Ada. Semalam kawan saya baru bagi tahu dia nak jual kereta dia. Tapi mahal sikit lah sebab dia Type R. Kalau jenis Type R, biasa harga dia berapa bang? Dalam 100,000 ke atas lah. Bergantung pada condition lah. Okey, saya nak tanya abang lah sebagai owner kereta FD kan. Apa kelebihan guna kereta ni bang? Oh, kalau nak cerita kelebihan dia, memang banyak lah kelebihan orang yang guna kereta FD ni. Yang pertama sekali, yang paling orang biasa nampak, ialah senang dapat awet. Betul tak? Betul. Selain tu, kereta FD ni power. Kalau kereta ni lalu, A34, A35, Lamborghini, Supra, sila ke tepi. Okey bang, kalau macam tu boleh bagi tahu kawan abang tak? Esok suruh datang sini, saya nak tengok kereta. Kalau cun, saya ambil. Okey, boleh. Okey bang, saya nak sambung kerja bang. Terima kasih bang. Baik, sama-sama. Mat, sekarang ni Mat, musim hujan. Orang cakap selepas hujan ada pelangi. Kau ni siapa? Aku siapa tak penting, Mat. Nak cerita pasal pelangi, Mat. Berhenti je lah, Mat, jadi pelangi. Usaha tunjuk warna-warni sana-sini. Untuk perempuan yang tak reti hargai dan buta warna. Apa maksud kau? Aku tahu kisah hidup engkau, Mat. Cukup perit. Tapi kau kena kuat, Mat. Percayalah satu hari nanti ada pelangi yang akan datang dekat engkau, Mat. Gila ke apa kau ni? Datuk Zamri. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, baik. Kenapa jumpa kat sini? Kenapa tak jumpa dekat hotel 5 star je? Alah, kejap je Datuk. Nak bincang pasal apa ni? Nak bincang pasal anak kita Datuk. Dulu ingat tak Datuk pernah kata yang kita nak jodohkan anak kita? Mestilah ingat. Elok sangatlah tu. Si Sol tu dah boleh dah kot hidup berdikari. Ini yang kita nak dengar Datuk. Agak-agak bila dorang boleh menikah Datuk? Lagi cepat, lagi baik kot. Betul lah tu. Lagi cepat, lagi baik. Apa kata kita buat bulan depan? Okey Datuk, mantap. Weh, Susanto, kau tak rasa ke makin lama makin sunyi je Garwas ni? Nak buat macam mana man? Dah itu rezeki yang Tuhan bagi. Yang penting kita sudah buat yang terbaik. Cukup time kerja, kita balik. Mana boleh macam tu. Kita kena fikir juga majikan kita. Siapa dia ni? Customer kot nak cuci kereta. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam. Car wash ni dah tutup ke? Ya bang, dah tutup. Kalau abang nak cuci, datang esok je lah bang. Tak, saya bukan nak cuci kereta. Tapi semalam kawan saya cakap ada pekerja car wash ni nak beli kereta Honda FD. Sebab tu saya tanya. Oh, betul lah tu bang. Saya yang nak beli kereta tu. Oh, kalau macam tu elok lah tu. Inilah kereta dia. Ceklah dulu. Jadinya abang lah yang nak jual kereta tu Ya, betul. Abang buka harga berapa kereta ni? 120k je. Tapi kalau betul-betul berminat, boleh nego lagi harga tu. Smart kereta ni doh. Solid baby. Smart shoot. Ini kalau aku bawa ni, confirm awet melekat dengan aku. Berapalah harga abang boleh bagi? Kalau betul-betul nak, 115 lah ambil. 100k tak dapat bang? Oi, tak dapat dek. Ini pun abang dah jual murah dah. Kalau ikutkan memang sayang abang nak jual. Tapi sebabkan abang nak pakai duit, terpaksa abang jual. Last lah bang. Kalau abang bagi 110 saya ambil. Okey lah dek, boleh lah dek. Mantap. Jomlah try bawa. Boleh juga. Okey, jom. Sila. Jom Susanto, kita ikut. Segan lah aku man. Dengan keadaan macam ni, selekeh berbau nanti kereta tu. Aku pun selekeh lah. Dah, jom. Hai yang kau ni. Ready Ya, pakai seatbelt. Bahaya. Pak, pelan-pelan pak. Saya belum kahwin lagi pak. Pak, man, berpusing-pusing man. Aku takut man. Relax lah, Susanto. Relax. Aku takut lah. Aku belum merasakan surga dunia lagi. Relax, ni adik nak kita Red Bull lah. Matilah aku kali ni mak. Saya terima nikahnya Tiara binti Mazlan dengan mas kahwinnya RM4,000 duit CPM dan 30 koin emas dibayar tunai. Macam mana saksi? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajma'in. Lambatnya lah. Dah setengah jam aku tunggu baru sampai. Assalamualaikum man. Minta maaf lah lambat sikit. Ada kerja tadi. Tak ada hal lah bos. Man nak pinjam berapa? Nak pinjam 300 boleh tak bos? Sebab saya nak balik kampung bos. Duit saya dah habis beli kereta ni. Alhamdulillah, syukur. Dapat juga man beli kereta. 300 cukup ke untuk balik kampung? Cukup insyaAllah. Okeylah, nak. Susanto mana? Dah balik ke? Dah balik dah tadi bos. Saya hantar. Okeylah, lupa nak tanya. Man ambil cuti berapa hari? 3 hari bos. Lepas tu saya datang balik buat kerja. Okeylah man, apa-apa bagi tahu. Elok-elok balik kampung tu. Okey bos, terima kasih bos.
Siapa ni? Tiara ada tak kat rumah? Encik minta maaf tumpang tanya. Abang cari siapa ya? Tiara ada tak? Tiara, owner rumah sebelum ni ke? Ya betul. Oh, dia dah lama dah pindah. Lah, ya ke? Dia pindah kat mana Dia pindah kat perumahan City 1. Oh, okeylah. Terima kasih banyak encik. Minta maaf lah mengganggu. Sama-sama. Sakit tekak dan batuk sampai suara dah hilang. By continually asking how, we're creating real opportunities for women. Dua ke dia kan? Lepas tu aku belah tinggal dia seorang. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Tiara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kejap. Kak tumpang tanya, ni rumah Tiara ke? Bukan. Rumah paling besar tu, rumah Tiara. Oh, ya ke? Okeylah Kak, terima kasih Kak. Ingatkan apa tadi? Kacau orang tidur je. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jap. Assalamualaikum. Ya, sabar. Tiara, Man buat apa kat sini? soalan apa ni? Dah tentu Man datang sini sebab Man cari Tiara. Man, Tiara minta maaf. Semuanya dah terlambat, Man. Apa maksud Tiara? Ada tamu tak diundang. Sol. Lama tak nampak kau, Man. Oh, aku nak tanya sikit. Cantik tak bini aku? Sebelum tu, kenalkan. Ni bini aku, Tiara. Kau kenal kan? Tiara? Sol? Apa semua ni? Baguslah kalau kau masih ingat kita tadi. Aku nak cakap sikit lah. Lepas ni kau jangan cari lagi Tiara Kalau aku dapat tahu kau kacau dia, tak payah kacau lah. Cakap hai pun dah cukup. Ni, tangan ni yang akan hinggap kat muka kau. Faham Aku dah bagi tahu tau. Jangan cakap aku tak bagi tahu pula. Kau tak payah risaulah Sol. Kalau aku tahu korang dah kahwin, aku takkan datang sini. Sebelum tu, aku nak ucapkan terima kasih kat kau Tiara. Terima kasih sebab hancurkan harapan aku. Cinta tak selamanya indah, Man. Tak selamanya indah, sekurang-kurangnya perjuangan aku dihargai. Tiara, masuk. Jaga dia elok-elok Sol. Kau tak payah nak ajar aku lah. Aku tahu kerja aku. Nanti kalau kau tak ada kerja, bolehlah datang sini cuci kereta aku. Sudahlah, jangan mengemis cinta dekat orang yang bukan tercipta untuk kau. Dan yang paling penting, kau kena sedar diri sikit, okey? Tahniah dan terima kasih sebab dah jadi kawan tikam belakang. Maafkan aku, Man. Aku doakan semoga engkau dapat yang jauh lebih baik daripada aku. Aku minta maaf, Man. Aku takkan pernah lupa dengan apa yang korang dah buat kat aku.